Selangor FC sedia bangkit dan bermain habis-habisan menentang Buriram di Thailand dalam aksi final kedua Shopee Cup pada Rabu ini. Pada aksi pusingan pertama yang berlangsung di Stadium MBPJ, Selangor FC terpaksa akur dengan kekalahan tipis 1-0 di laman sendiri. Walaupun tewas di tempat sendiri, pengendali Selangor FC, Kim Pan Gon, tetap optimis dengan semangat juang yang ditunjukkan oleh pasukannya. Kapten pasukan Faisal Halim turut mengakui bahawa aspek penyudah perlu diperkemaskan lagi menjelang aksi penentuan nanti. Kami mengawal perlawanan dan mencipta banyak peluang, tetapi gagal menterjemahkannya kepada gol. Di Buriram nanti, kami perlu lebih tajam, ujar Faisal. Sementara itu, kamp Buriram United yang dikendalikan oleh Mark Jackson sedar bahawa bekalan 1 gol belum cukup selesa untuk mempertahankan kejuaraan yang mereka menangi musim lalu, memandangkan Selangor mempunyai kualiti tinggi untuk membuat kejutan. Mampukah Selangor FC bangkit melakar sejarah baharu di bumi Thailand? Atau adakah Buriram United akan terus gah mempertahankan takhta Piala Shopee mereka? Sama-sama kita nantikan malam penentuan penuh dramatik pada Rabu ini.